Assalamualaikum. Hari ni kita nak buat masak lemak pucuk paku. Ni paku ni kita ambil dekat dusun sendiri. Jadi fresh lah. Mula-mula kita nak kena siang dia dahulu. Pucuk dia muda, jadi kita ambil semualah. Sayang kan. Bila selalu kalau kita masak tu nanti dia kecut. Nampak je banyak ni. Bila kecut dah lah, dapat sikit je. Jadi kalau kata pucuk paku ni pucuk muda, kalau kita beli kat kedai tu, biasalah kat luarnya nampak semua muda. Dalamnya bila kita buka, tu dia yang tu bangka tu dibubuh ni. Ni kita punya sendiri, kita boleh ambil semualah. Tarik macam ni, macam tu je. Bahan-bahan untuk buat gulai lemak pucuk paku macam biasalah. Kalau tak ada bahan-bahan ni memang tak best lah. Cuma kalau kata kita boleh tukar udang dengan ikan bilis pun boleh. Itu je lah. Pucuk paku, kunyit, bawang, ikan bilis, sili api dan serai. Pucuk paku ikan bilis dengan bawang dan kunyit tu kita nak blender, tak larat nak tumbuk. Kita blender lah cepat sikit. Kunyit ni kalau boleh, ni kunyit muda ni. Kalau boleh, kalau tua tu lah banyak. Kalau apa orang kata dia muda, kena banyak lah. Ni cili api. Masukkan cili api. Cili api ni bagi kasih kau sikit. Okey. Kunyit. Bawang. Okey, lagi satu. Ikan bilis. Serai. Kisar tadi. Kita masak bagi sampai dia hilang bau maung dia tu kan. Nanti kita masukkan santan cair. Kita masukkan santan cair dahulu. Bagi dia mendidih dulu. Okey, kita bagi dia mendidih. Ni tak apa, mendidih tu. Buah garam siap-siap. Rasa sikit. Kita tunggu dia masak sikit. Lama sikit masak dia. Masukkan daun paku. Kita kena kuah tu biar mendidih macam ni, supaya bila kita masuk paku nanti, paku tu tak hitam. Tu dia tua dia. Kalau kita masak santan tu betul rasa. Kemudian baru masukkan pati santan. Kacau. Lepas ni kita tak payah masak lama sangat lah ni. Tunggu dia macam 2-3 minit, kita boleh tutup api. Rasa okey. Memang tahu semua orang pun reti masak ni. Senang sangat. Cuma saja nak kongsi-kongsi je. Sebabnya kita ni kadang zaman-zaman sekarang ni nampak kata bantuan macam-macam, tapi kita beli sikit je dah habis duitnya. Jadi kita buatlah sendiri. Kalau boleh buat sendiri, tak payahlah membeli sangat. Itulah masak lemak pucuk paku. Ini kalau makan dengan sambal belacan dan ikan bekasam memang sedap. Jumpa lagi di lain-lain menu yang senang-senang.
Okey, jangan lupa komen, share dan subscribe. Bye.